Ada dua benda menarik sepanjang minggu ini untuk korang yang tengah plan nak beli kereta. Pertama, Rang Undang-Undang Sewa Beli 2025. Dan kedua, Lemon Law. Parlimen baru je lulus RUU Sewa Beli 2025 ni. Sebelum ni, faedah pinjaman kereta dikira tetap atau fixed rate. Maksudnya, bank kira siap-siap jumlah faedah untuk keseluruhan pinjaman dan bahagi rata setiap bulan. Kita bayar banyak mana pun, baki hutang tak berkurang sangat. So sebenarnya, masa awal-awal bayar, banyak masuk bahagian faedah. Bila hujung-hujung, baru banyak masuk bahagian hutang pokok. Tapi dengan pindaan baru sekarang, faedah akan dikira ikut baki hutang sebenar. Makin banyak korang bayar awal, makin kurang faedah. Tapi kalau korang dah tenah bayar loan sekarang, perjanjian lama tak berubah. Bank tetap ikut apa yang korang tanda tangan masa mula-mula beli dulu. Sekarang persoalan penting, macam mana nak bajet dengan lebih bijak. Bank biasanya bagi pinjaman sampai 30% daripada gaji korang. Tapi aku cadangkan ambil bawah tu, dalam 15 ke 20% je. Supaya kalau tiba-tiba kereta rosak, ada duit simpanan kecemasan. Lepas tu buka mudah.my atau Kalis. Tengok harga model kereta yang korang nak beli, bandingkan dengan model sama tapi 2 tahun lebih lama. Itu harga sebenar pasaran. Dan jangan pinjam lebih daripada nilai itu. Kalau beli guna pinjaman, pastikan harga jual semula kereta sentiasa lebih tinggi daripada baki hutang bank. Baru tak tersangkut bila nak jual nanti. Dan satu lagi benda menarik, Lemon Law. Kalau undang-undang ni jalan nanti, pembeli yang dapat kereta rosak berulang boleh tuntut ganti rugi atau tukar baru. Benda ni disebut sepintas lalu masa Anwar bentang belanjawan 2026 hari tu. Aku akan explain pasal Lemon Law ni dalam video seterusnya. Sebab kalau betul dilaksana, ini akan ubah cara kita beli kereta kat Malaysia.